Bahayalah kan korang masuk jatuh ni kan. Takut jatuh dalam ni nampak. Nampak? Aduh korang ni. Kan jadi isu lagi kat sini kan. Engkau paling besar kan. Jangan bagi dia orang main. Kau tahu kalau ada licin jatuh ni masuk dalam tu macam mana? Aduh. Dapat ikan tak? Ha? Dapat ikan? Mancing dapat ikan tak? So mancing dapat ikan? Tilapia. Kau jangan buat mandi-mandi lompat. Bahaya. Dengar? Pasal-pasal nanti Acik jumpa mancing kat sini jumpa arwah korang setiap hari. Korang dah jadi roh kat sini berkeliaran roh korang nanti. Seram nak mancing. Jangan main mandi lagi ya. Kau mandi tak? Tak. Ha, kalau kawan-kawan mandi jaga dia jangan main. Nanti jatuh dalam ni mati semua. Ha. Nampak tu dalam. Mana ikan dia? Sekor. Ha, main lagi. Bahaya, jangan. Kang kejap-kejap jatuh dalam ni kang. Aduh, kang elok-elok orang kampung boleh santai-santai tepi sungai ni. Sebab nah. Sebabkan diorang nanti kang dah tutup dah, tak dapat nak lepak-lepak healing kat sini. Semalam tu sebab ni lepas hujan kot. Ke atas hujan tak tahu. Cantik tak? Korang nampak ni. Kita janganlah macam tu. Nampak ni nampak cantik kan. Boleh lepak-lepak healing orang kampung petang-petang boleh santai ronda-ronda naik motor macam ni. Sebabkan budak-budak tu nanti tutup tempat ni dah tak dapat. Dan dia yang sebenar, kalau katalah budak-budak yang main air tu jatuh, tergelincir licin, kau tengok bawah batu tu dalam tau sebenarnya. So masa situasi dekat sini tu, air jatuh ni memang deras, lepas tu dia berpusar kan. Kau bayangkanlah, aku jamin dia takkan dapat boleh naik sebab air tu jatuh laju, lepas tu dia berpusar, lepas tu kau tengok keadaan dalam. Dalam ni berapa kaki ni kalau kita berdiri. Ni sekarang air bertakung ni pun kita tak tahu berapa kedalaman dia. Tapi kalau kita tengok daripada permukaan air hingga ke tanah atas tu pun tinggi tau. Nampak kan? Lepas tu ni kolong ni lagi seram lah. Kalau dia bawa budak-budak ni masuk dalam ni, memang terperangkap habis lah. Lepas tu nak ambil masa dia keluar dekat sini tu. Masa tu ni pun, masa aku tunjuk video tu memang dalam kan. Masa dia keluar tu tak tahu dah selamat ke tak masa tu kan. Tapi aku pasti kalau kita tengok keadaan air dekat sini, memang dia akan berpusar je dekat situ. Mungkin terperangkap dekat dalam celah-celah lubang tu. Sebab tu lah bahaya lah. Tengok batu ni sebenarnya licin ni. Kau tengok hijau-hijau tu semua berlumut. Okay. Inilah keadaan dia bila kunci air ni ditutup. Kalau dia buka memang air deras. So kita harap itulah kali pertama dan kali terakhir kita dapat tengok keadaan macam tu. Lepas ni budak-budak ni tak boleh main lagi. Okay, mantap kalau ramai yang tanya juga aku pakai rakam apa sebelum ni goyang apa semua. Ni, korang nampak dekat sini kan. Aku saya pakai ni. Jadi apa yang aku pandang, apa yang aku lihat, apa yang aku tengok, itulah yang akan direkam. Jadi masa tu kepala aku kiri kanan tengok badan macam ni. Aku tengok kanan, aku tengok kiri, aku tengok atas, aku tengok bawah. Dia bergerak macam tu kan. Jadi aku minta maaf kalau kamera tu goyang. Aku pun tak boleh nak buat apa. Dah ini dia punya kualiti, tu yang dia punya teknologi. Okay. Jadi kita jalan-jalan dulu santai. Petang kita lepak dekat sini kan. Tak tahu. Cara dia. Tak adalah dia senyum dia kot. Ni. Kita lepak-lepak ke sini. Besok aku akan bawa kerusi dengan meja.